hantu kembali lagi. Apa tu? Wah, tengok ni macam cantik ni. Wah, macam ada bunga-bunga kan. Pokok bulu tu. Bulu. Bulu lah. Kawan-kawan, tengoklah tu. Seronok betul mereka. Entah nak buat lemang ke apa dengan buluh tu tak tahulah. Tak apalah kawan-kawan. Sekarang ni jom kita saksikan dulu laporan khas hari ini dalam News Equus tu ya. Lepas ni kita sambung balik. Saksikan dulu. Kawan-kawan. Terima kasih kerana bersama kami di News at Kids on 2 pagi ini. Hari ini kita akan mengikuti bahagian kedua laporan khas mengenai perayaan Hari Raya Aidilfitri. Biasanya apabila disebut mengenai Hari Raya, perkara-perkara yang tampak jelas di fikiran kita adalah ketupat, lemang, duit raya dan sebagainya. Tetapi sebenarnya ini merupakan adat orang Melayu dalam menyambut Hari Raya Aidilfitri di Malaysia. Bagaimana pula dengan umat Islam daripada pelbagai keturunan lain di Malaysia? Adakah cara mereka menyambut ketibaan Syawal sama seperti orang Melayu? Kawan-kawan, walau apa pun keturunan kita dan walau bagaimanapun cara kita menyambut Hari Raya Aidilfitri, ia tidak mengubah persepsi tentang betapa istimewanya bulan Syawal ini. Walau berbeza dari segi aspek pakaian serta hidangan, sebagai rakyat Malaysia, kita masih melaksanakan amalan-amalan istimewa yang amat sinonim dengan masyarakat kita seperti rumah terbuka, duit raya dan bersalaman di pagi raya. Rata-ratanya, semua umat Islam tak kira daripada keturunan Melayu pasti akan bersetuju bahawa Syawal adalah bulan yang meriah bagi meraihkan kemenangan kita melawan godaan syaitan serta hawa nafsu diri sendiri. Pastinya kemenangan ini kita teruskan sehingga bulan Ramadan yang akan datang. Berusahalah melakukan kebaikan dan jauhilah kejahatan. Dengan itu, berakhirlah laporan kami untuk hari ini. Kita berjumpa lagi esok pada waktu yang sama. Tata! Dah, jom keluar. Ingatnya boleh buat lemang. Itulah kamu. Lain kali tanyalah dulu. Baru pergi. Bulu ni tak boleh buat lemang. Sebab dia nipis sangat ya, Abang Hafiz? Dia sesuai untuk buat pagar je. Sebab dia nipis sangat, terlalu nipis. Yalah. Kawan-kawan. Sambil-sambil tu sekarang ni kawan-kawan layanlah dulu ya rancangan seterusnya. Bos nak pergi berjalan lagi sikit ya. Lepas ni kita jumpa lagi. Saksikan dulu rancangan seterusnya. Saksikan. Jom. Saksikan. Mana tahu jumpa bulu lemang lain pula kan?